Kita orang Pekan ni patut bangga kita ada pantai Tanjung Gosong. Punya lawa pantai ni. Kau tengok, dari Kuala Pahang, sampai ke Kuantan tu. Kalau orang putih ni, dia panggil pantai macam gini Long Beach. Long Beach ni macam-macam benda kita boleh manfaat dan kita boleh buat, ya. Tapi sayang betul lah, sampah kemai banyak lah. Tapi sampah ni mungkin antara sampah yang orang datang tinggalkan kat sini, ataupun mungkin juga sampah yang dibawa dari laut. Tapi kita tak boleh kontrol lah. Cumanya siapa nak mencuci sampah ni? Jadi kawan, nak mengajak awak semua, jom kita berkumpul lah ramai-ramai pada 16 hari bulan September, hari Malaysia, hari cuti, ya. Pagi-pagi kita datang sini, kita gathering ramai-ramai, kita buat aktiviti kita. Yang penting kita cuba kutip sampah ni, bagi bersih pantai ni, biar nampak Pekan ni ada banyak potensi. Satu pelancongan, satu lagi ekonomi. Kenapa berkait dengan ekonomi? Kalau dah pelancong datang sini, duduk homestay kawasan sini, kan meriah kita mendapatkan pendapatan kepada orang kat sini juga. Event kita 16 hari bulan, hari Malaysia. Ni event yang kawan sendiri buat inisiatif untuk CSR kepada Pekan kita yang tercinta ni. Jom kita berkumpul sama-sama. Kalau boleh, kita kutip semua sampah yang ada dekat sini, ya. Alhamdulillah. So, kau tak sabar nak jumpa awak mah, kita sama-sama berkumpul kat sini. Caranya senang je. Pergi dekat bio, ada link dekat profil tu, daftar dekat situ. Jom kita beramai-ramai. Tunjukkan orang Pekan semua semangat.